Jadi orang yang menyatakan 12 Rabiul Awal tarikh kewafatan Nabi, betul. 12 Rabiul Awal Nabi meninggal. Ya, 12 Rabiul Awal juga. Yaitu tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Rasulullah SAW. Jadi semua para ulama itu sepakat tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Rasulullah SAW. Jadi tarikh 12 Rabiul Awal ini adalah merupakan tarikh kewafatan Nabi SAW. Namun mereka semua hampir bersetuju Nabi itu wafat pada 12 Rabiul Awal. Dan ahli sejarah, ahli sirah hampir tidak berbeza pendapat. Nabi itu wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Tetapi hampir tidak ada sejarawan yang berbeza bahawa Nabi itu wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Ini bukan ngomong kosong gitu ya. Ini memang sesuatu yang sudah ada dalam sejarah. Sesiapa yang mau dia boleh baca sendiri buku-buku sejarah. Pada 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin, hampir kebanyakan ahli sejarah bersetuju ia merupakan hari kewafatan Rasulullah SAW. Tapi itulah 12 Rabiul Awal wafatnya Rasulullah SAW. Mereka lupa 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan Nabi SAW. Bahkan tarikh Rabiul Awal kewafatan Nabi lebih kuat dibandingkan 12 Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran Nabi di sudut fakta sejarah. Dan 12 Rabiul Awal juga ialah hari kewafatan Nabi SAW. Dr. Zamir Ramli, hari ini ramai membicarakan tentang Maulid Nabi. Namun saya ingin bicara peristiwa lain yang terjadi sekitar 12 Rabiul Awal ribuan tahun yang lalu. Ketahuilah bahawa 12 Rabiul Awal, detik Madinah seakan-akan menjadi gelap. Benarkah Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal? Jom semak semula. Setiap kali tiba bulan Rabiul Awal, masyarakat kita bukan sahaja merayakan Maulidur Rasul, malah ada juga yang mengambil kesempatan ini untuk memperingati tarikh kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tarikh yang sering menjadi sebutan untuk kedua-dua peristiwa ini selalunya angka yang sama, iaitu 12 Rabiul Awal. Tokoh-tokoh agamawan tempatan yang kita segani juga ada menyentuh isu ini. Tapi kalau kita belik betul-betul lembaran sejarah dan gabungkan dengan disiplin hisab, perkiraan takwim serta logik akal, betulkah 12 Rabiul Awal itu tarikh baginda wafat? Pertama, naratif Dr. Rozaimi dan Dr. Maza antara ketelitian dan kejanggalan hisab. Pada 5 September 2025 tahun lepas, waktu itu ketika ramai umat Islam sedang bergembira memperingati kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal berdasarkan pegangan sirah yang masyhur di sisi jumhur ulama. Ketika itu, Profesor Al-Alim, Al-Syekh, Al-Muhaddith, Dr. Rozaimi Ramli ada membuat satu hantaran di Facebook. Tulisannya memang meruntun jiwa, menceritakan detik-detik terakhir baginda SAW. Dalam tulisan itu, pada mulanya beliau nampak berhati-hati bila beliau menggunakan ayat. Namun saya ingin bicara peristiwa lain yang terjadi sekitar 12 Rabiul Awal ribuan tahun yang lalu. Tapi ayat lepas itu, beliau masih pegang tarikh yang sama. Beliau kata, ketahuilah bahawa 12 Rabiul Awal, detik Madinah seakan-akan menjadi gelap. Kita hormat tulisan beliau yang bawa kita hayati sirah. Tambah pula, hujungnya ada pesanan suruh kita perangi hadis palsu. Tapi itulah sandaran pada tarikh popular 12 Rabiul Awal sebagai hari kewafatan itu sebenarnya memerlukan semakan semula. Hal ini turut disentuh oleh sahibus samahah Profesor Datuk Dr. Maza. Jadi tarikh 12 Rabiul Awal ini adalah merupakan tarikh kewafatan Nabi SAW. Yang menariknya, dalam bab kelahiran Nabi, Dr. Maza sangat kritis. Beliau pernah bawa kajian hisab oleh Mahmud Pasha yang membuktikan secara kalender tarikh lahir Nabi jatuh pada 9 Rabiul Awal, bukannya 12. Apabila mereka lihat tidak ada satu hari Isnin yang jatuh pada 12 Rabiul Awal dari segi ilmu falak, tidak ada, maka sebahagian mereka telah memilih seperti Mahmud Bashar Al-Musri Al-Falaki yang terkenal itu memilih 9 Rabiul Awal. Sebab itu apabila saudara baca buku Ar-Rahiqul Makhtum Mubarak Furi, dia menyatakan 9 Rabiul Awal. Tapi bila masuk bab tarikh kewafatan, Dr. Maza kembali berpegang pada tarikh popular tadi dengan menyebut, yang pasti 12 Rabiul Awal ialah tarikh kewafatan Nabi SAW. Di sini ada sedikit kejanggalan. Kalau kita boleh guna logik perkiraan takwim untuk betulkan tarikh lahir baginda, kenapa tak guna disiplin hisab yang sama untuk semak tarikh baginda wafat? Kedua, Maulana Muhammad Asri Yusof, pembuktian melalui 8 andaian kalender. Sebenarnya kalau kita tolak 12 Rabiul Awal, bukan bermakna kita buat ajaran baru. Tokoh tempatan macam Maulana Muhammad Asri Yusof sendiri pun dah membentangkan kajian yang sangat teliti pasal ini.
Maulana Asri bangkitkan satu persoalan. Wujud konflik dalam jiwa masyarakat bila pada hari yang sama kita kena gembira menyambut Maulid, tapi dalam masa yang sama kena berkabung kerana kewafatan. Beliau dedahkan yang tarikh 12 Rabiul Awal ini popular sebab riwayat Ibnu Ishaq, riwayat yang memang ada dikritik oleh sebagian ulama. Paling penting, Maulana Asri guna kiraan hisab takwim. Beliau bentangkan beberapa andaian pergerakan bulan. Hasilnya, guna logik akal dan pengiraan, terbukti secara mutlak yang tarikh 12 Rabiul Awal adalah mustahil menjadi hari kewafatan baginda. Maka boleh diandaikan tarikh kewafatan baginda seperti berikut. Andaian. 1. Diandaikan ketiga-tiga bulan Zulhijjah, Muharram dan Safar mempunyai 30 hari. Kalau Zulhijjah 30, Muharram 29, Safar 29. Hari Isnin, tarikh hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal 1, 8, 15. Kalau 12. Yang kedua, andaian yang kedua, Zulhijjah 29, Muharram 30, Safar 29. Hari Isnin, Rabiul Awal 1, 8, 15. Yang ketiga, Zulhijjah 29, Muharram 29, Safar 30. Hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal 1, 8, 15. Yang keempat, ni andaian semua tak tubik ni, tak tubik. Tubik online. 12 tak tubik ke mana-mana. Andaian apa sekalipun. Ketiga, rahsia kitab Fathul Bari, typo zaman silam. Macam mana Maulana Asri dan pengkaji yang lain boleh berkata dengan yakin perkara ini mustahil? Mari kita tengok formula logik akal yang cukup mudah yang pernah disebutkan oleh Imam As-Suhaili ratusan tahun yang dulu. Ada 3 fakta yang pasti yang disepakati oleh para ulama. Pertama, wukuf di Arafah semasa Hajjatul Wada 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Secara logiknya 1 Zulhijjah pada tahun itu bermula pada hari Khamis. Yang kedua, Nabi SAW disepakati wafat pada hari Isnin di bulan Rabiul Awal tahun berikutnya, yakni berikut daripada tahun yang berlaku Hajjatul Wada. Yang ketiga, antara Zulhijjah dan Rabiul Awal ada bulan Muharram dan Safar. Dan kita tahu setiap bulan hijrah cuma ada 29 atau 30 hari. Cuba ambil kalender kosong mula dari hari Khamis 1 Zulhijjah dan gerakkan hari merentasi Muharram dan Safar. Walau apa pun teka-teki 29 atau 30 hari yang anda susun untuk 3 bulan itu, hari Isnin dalam bulan Rabiul Awal takkan sesekali mengena pada 12 hari bulan. Hari Isnin hanya akan jatuh pada tarikh 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 atau 30 hari bulan sahaja daripada bulan Rabiul Awal. Benda ini bukan reka-rekaan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang tokoh besar hadis, tulis pasal benda ini dalam kitab beliau Fathul Bari pada bab Al-Maghazi, muka surat 736. Memang betul, di bahagian atas muka surat itu Ibn Hajar ada nukilkan pandangan jumhur, iaitu majoriti ulama yang kata Nabi Muhammad wafat pada 12 Rabiul Awal. Ini yang selalu orang quote separuh jalan. Tapi di bahagian bawah halaman yang sama, Ibnu Hajar membawa pertikaian dan hujah Suhaili dan menyokongnya dengan berkata wa huwa zahirun liman ta'ammalah. Yakni ia adalah suatu perkara yang jelas bagi sesiapa yang memikirkannya. Yakni iskal pertikaian hujah yang dibawa oleh As-Suhaili. Habis tu, dari mana datangnya angka 12? Di sinilah letaknya kehebatan penelitian Ibnu Hajar. Beliau bongkarkan yang tarikh 12 Rabiul Awal itu berkemungkinan besar jadi popular sebab silap salin tashif pada manuskrip lama. Ceritanya begini, perkataan asal yang ditulis ialah baginda wafat pada Thani Syahr, yakni hari yang kedua daripada bulan itu. Tetapi apabila penyalin zaman itu menyalin semula perkara ini, diorang tersilap baca dan tersilap tulis. Apa yang ditulis daripada Thani Syahr ditulis disalin Thani Ashar. Daripada Syahr tertulis Ashar. Tulisan perkataan yang lebih kurang sama dekat kalau ditulis secara laju. Perkataan yang dua-duanya ada huruf shin, ada 3 titik, dan ada huruf ain dengan ha tu yang bentuknya boleh jadi lebih kurang sama kalau ditulis dengan tulisan tangan yang laju. Jadi kalau tengok gaya tulisan tangan Arab lama, rupa perkataan Syahr dengan Ashar itu memang dekat sangat. Sebab typo inilah generasi kemudian pakat salin je. Dan ini menjadi satu tawarud. Mereka menulis benda yang sama, menyampaikan perkara yang sama, kesalahan yang sama, tanpa buat semakan matematik, tanpa menjadi kritis, membuat semakan semula, sampailah ia melekat menjadi kepercayaan. Bagi Ibnu Hajar sendiri, pendapat yang paling kuat dan muktamad
Bila sebutkan di sini, al-mu'tamad adalah Nabi wafat pada 2 Rabiul Awal, sejajar dengan pendapat Abu Mikhnaf. Jadi kesimpulannya, kita langsung tidak menafikan niat murni para asatizah salafus salih, pengikut sunnah Nabi 100%, 100% macam Dr. Zaimi dan Dr. Mazhar dalam menyuburkan kisah sirah baginda Nabi SAW. Tetapi alang-alang mereka pun selalu pesan suruh kita tolak riwayat yang rapuh dan berpegang kepada kebenaran. Maka eloklah kita betulkan juga fakta sejarah ini. Kombinasi pembuktian hisab dan pendedahan Ibnu Hajar ditambah pula dengan kajian tokoh tempatan macam Maulana Asri Yusof menjadikan kesimpulan ini sangat kukuh. Angka 12 Rabiul Awal sebagai tarikh wafat hanyalah satu naratif popular yang dengan sendirinya terbatal bila disuluh dengan logik, akal dan perkiraan. Mari kita perkemaskan lagi kefahaman sirah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.